Assalamualaikum. Okey, hari ni Kaizo nak pergi photoshoot untuk pengantin dekat Desaru. So, nak tengok macam mana? Jom, tunggu selepas ni. Tuan kata nanti macam mana hari ni shoot? Alhamdulillah. Cantik. Cantik, Alhamdulillah. Fotografer pun penuh effort untuk gambar habis. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Nak sambung job. Lepas tu mula jumpa dia dekat kafe, nak bagi rambutan dekat kawan dia. Lepas tu terserempak pula dengan dia kan, kawan dia bawa. Jadi dari situ dapat kenal. Masa tu waktu first dia masa dekat JSM lah. Waktu tu lagi berapa minggu dah Habis balik SEM jauh kan? dah. Habis SEM. Nah, habis SEM dah, kemudian tiba-tiba malam tu tak tahulah, mungkin Allah yang bagi tunjuk kami jumpa waktu tu. Terus tu malam tu juga yang dia jumpa, dia minta nombor saya. Saya belum duduk lagi atas katil, dia dah minta dah nombor telefon. Kawan saya call, kawan saya minta nombor. Siapa? Azim. Kedepannya kita sama-sama buat macam mana kita nak berada di tempat yang sekarang ni. Saya harap kedepannya kita lagi kuat sama-sama. Perkahwinan tu bukan satu yang mudah, tapi bukan satu yang susah. Tapi bila kita saling melengkapi, insya-Allah kita boleh hadap semua benda. Dia. Sayang kan buat maju. Ambillah kau maju. Kita tak buat maju. Mana selalu buat maju Tak ada. Makan apa dia nak makan nanti dia maju. Itu pun merajuk. Itu ngidam tu nak makan. Tak ada apa-apa dah berdam. Biarap kedepannya kita dapat susah senang sama-sama. Macam sebelum-sebelum ni, macam mana saya dengan Habib hadap semua apa cabaran yang kita hadapi kan. Harap saya dapat terima kekurangan Habib, dan apa kekurangan saya mungkin jadi satu kelebihan kepada Abi. Mungkin kekurangan Abi ni dapat jadi satu kelebihan kepada saya. Abi harap kita dapatlah zuriat yang soleh dan solehah. Terima kasih Abi kerana telah memilih saya. Saya bersyukur kerana sanggup terima kekurangan saya. Walaupun saya ini banyak kurangnya. Dan kemudian saya harap hubungan kita ni akan berkekalan sehingga ke jannah. Terima kasih Abi kerana terima saya seadanya, jaga saya dengan baik, dan saya harap perkahwinan ni dapat membuktikan cinta kita berdua, dan kemudian Abi setia dengan saya, dan video ni lah
bukti yang Abi tak akan kahwin 2 kali. Okay, terakhir sekali, terima kasih kepada mak ayah kami berdua. Terima kasih kepada rakan-rakan kami mana yang sentiasa mendoakan hubungan kami ni kekal hingga ke jannah. Tak mudah, ramai kawan-kawan yang nampak daripada dia sebelum Islam sampai dia masuk Islam sampai sekarang dah jadi isteri saya dah. Ya? Untuk Abi juga, terima kasih kepada keluarga dia dan keluarga saya sekali. Banyak beri sokongan dan dorongan. Walaupun agama yang berbeza, tapi itu bukan penghalang untuk kami kekalkan keluarga yang harmoni.